Tu tu. Tapi susah balik. Boleh makan boleh. Apa dah. Dah tak payah dia kita payah tak payah Duk payah tu tak faham. Gitu. Tapi tu ilmu mudah kali. Hang mudah kali tak ada dah. Tapi dia mata nyuh payah kali tu. Nampak ngaji pekah susah kita makrifah payah kali. Mula ada ilmu makrifah mudah pada pekah, mudah pada usul, mudah pada tasawuf. Tapi payah. Tak nak lah weh. Tu baru ya sih. Mudah bahasa ni. Nampak tu dia kata adalah jelas dan terang dan senang dipahaminya. Senang. Mudah reti, mudah faham. Ilmu gaib ni jadilah tu. Tak reti faham kan hati dia cuci. Dah, tu duk jadi tu. Udah tak faham hati kita tak cuci. Nak tak kabung untuk uya dak ada. Tu duk jadi tu. Anu kita tak boleh tu buat kasih dunia, kasih pekak, nak dia mau puji. Tu. Lepas tu dia ada hati, payah sungguh. Lepas lagi sini dia kena buat anu. Kalau tak buat anu dia tak dapat ilmu gaib sama kali. Tu jadi tu. Dia payah dia anu. Masuk alih. Lagi tak alih. Kalau ada 40 kara tu maklum, sama mari sini. Dia. Tu habis tu asal mudah. Bapa bagi kita fikir hati pah. Oh mudah ya. Mudah ya. Ni dia. Kita ada 2 ra 5 ra tu mudah nak beli kereta. Oh bayar. Bayar. Bawa. Malah nak kalah lagi. Nak beli berah lagi. Bila lepas beli kereta nak. Ayo. Kalau ada 50 ra? Boleh. Boleh. Ada. Ya. Waalaikumsalam. Ngajar. Nampak tak? Ya. Tak nampak lagi? Ya, katok piya kelengkung ya. Ya itu ya api mampu. Waalaikumsalam. Lepas tu ya dia mau nampak. Nampak? Takut tak akak tu. Takut jadi tak akak juga. Ya. Dia tak nak pakai tali tak dah. Pakai tali tak ada. Memang. Ya. Tapi dia mendengar boleh lah semua. Jadi dekat-dekat tu. Tepak dulu. Pak ni maklum. Maklum. Ya. Tepak dulu. Pak ni nama Malaysia nak mari pula hak buat ni. Pakai tepak. Mari pula. Ni tali tadi ya. Tak sedih tali pemari. Pak Rupak. Ini Pak apa ni? Pak Rupak Hemah. Apa agak dalam jatuh hanya buku sebelah betul lah. Insya-Allah. Tak ada lah. Kalau ada luar boleh jalan lah, boleh jumpa ya. Kita hubungi Malaysia. Kita ada tanah 45 ra. Payah nak beli kereta tu, payah. Mana bayar muka. Tak bayar muka sore terik dah. Kita dengan sebab kita bagi tak ada. Cuba kita ada 50 ra, 60 ra, mudah tak? Mudah. Ni apa dia? Kita tak ada buat benda tu hati kita. Takabur, unduk, wira, sum'ah, kasih dunia, tamak dunia, nak pekak, nak nama, nak puji. Benda tu tak buat, payah. Payah boleh mak depan. Bopah baru kita pah buat sifat tu, kita tak tahu buat tu baik. Usul orang ngaji, pekak ngaji. Pah, jadi mak depan dah. Jadi dengan mudah-mudah.
Tu mak lipas lah tu. Tu ilmu gaib. Ilmu yang paling senang, yang paling jelas, yang paling terang, yang nyata, senang dipahami. Malahan kita dapat berbincang dengan guru gaib tersebut. Kita dapat berbincang, dapat bersembang, dapat kita ni berbuah, kecek lah. Kita sini kata kecek. Malaysia sebut kecek tu, kecek ngerti no. Dia lapar dia tak suka kita. Sebab dia kata bersembang. Malaysia ni duk berbincang, duk bahas, duk kecek dengan guru gaib tersebut terhadap sebarang kemaskian kita. Tu tak kata kita. Tengok keyakinan kita dan kesucian kita. Jadi kita nak kecek guru gaib tu, tengoklah. Kita nak bincang guru gaib, tengok keadaan hati kita. Hati kita cuci tu mana, hati kita sofi tu mana, dan hati kita bersih tu mana. Bersih banyak, dia kecek semua. Kalau bersih sikit, sikit. Itu panggil terhadap sebarang kemaskian kita. Mana kemaskian kita, keyakinan kita, kesucian kita, tak situ. Situ. Allah, tu tak kita usaha sendirilah tu. Tak sendiri. Perlu diingat bahawa kedatangan mereka itu, guru gaib tu. Jadi guru gaib mari itu adalah merupakan satu penghormatan kepada ahli tasawuf. Atau sufi, pok sufi. Dia mari itu dengan hormat. Dan dengan hormati kepada ahli tasawuf dan atau sufi. Dan dengan itu, dengan kedatangan dia tu, merupakan satu penghormatan kepada ahli tasawuf atau sufi itu, terbentuklah satu perhubungan yang baik antara kedua pihak, antara manusia dan guru gaib. Dua tu lah. Baiklah, elaklah meriak so jawab satu nyata tu terai. Alhamdulillah. Tu kata dah terai pula. Nyata dah nyata pula. Allah Tuhan. Bagi mereka yang dapat menguasai bagi mereka yang dapat menguasai dan menyelami sendiri alam ilmu gaib, kita dapat menguasai dan dapat selai, dapat menyelai. Tu nama kinayah pada kita selai macam tu patak laut lah. Jadi nak ilmu gaib tu ibarat kata kita kena selai tu patak tu. Dia tak ada kok patah, dia tak ada dia duk patak. Mata hak lebih duk patak ya. Semua duk patak dalam rumah dia tu. Kita ambil patak. Duk patak. Maka ilmu gaib ilmu tak gari sebut tak gari duk dalam tu. Tu. Ilmu gaib, ilmu tak nampak dengan mata kepala, tak nampak dengan mata lendir, dia duk patak tu. Ilmu gaib. Lepas tu kita kena selai. Kita nak dia tu kena menyelai tunggu patak bumi. Ilmu akad aja untuk arah ni ilmu ni. Jalan dah. Jangan nampak ni. Jalan dah. Kena dah. Akad aja warah tu hak tu duk menyelai turun gitu. Tu alat dia. Alhamdulillah. Nak pahal hati. Nak buat butir tak boleh. Kau suluh kau. Kau ni macam nak jaga tok-tok ni. Misal kata. Kau suluh kau payah. Kau suluh kau payah. Kau tak temu. Betul kena lagi. Kita pun lagi. Ini mau kekak ni kapo. Kekak ni mana? Kalau kita ikut ilmu nahwu tu kekak dah. Lepas tu yang muka. Kekak arti tu kekak tu kapo tu dah. Tak tahu gini, tak tahu gini. Kekak tu kira mau berat tu. Kau pergi kau pun nahwu. Cie.
Ni lu dapat sia. Batu kakak sia ni siapa tu? Ha. Tu kakak sia siapa? Dia sia tu. Ha. Ada kapur, ada pasir, ada batu, ada besi, Nak ada bagi air. nak bagi sia tu. Ha. Ni kukuk kakak tu. Nak tengok kakak sia tak ni? Ada. Tu kakak. Ni apa tu? Hak kita ni. Apa hak kakak insan? Kita manusia, hak kakak kita tu siapa dia? Tak apa lah ni. Hak kakak kita tu apa? Kalau tanah air peang itu hak tu. Hei. Hak lagi. Raik tu. Ha tu. Balik lagi. Ini magai untuk jadi misal tanah air piangi. Tu ada hak kita bagi dengan beranak dengan mopok ni. Apa ni? Diwadi mani mak nikang. Amat kita tak kalau dengan Pak Meripak kena mungkin kak kena ada dulu tu. Baru Meripak. Ada. Ha tu nak guna usul. Tapi tu nak guna usul tu. Ha tu. Dia tak kena Tuhan ni mak lagi harga kak ano. Kalau tak makan usul kita. Ha tak makan usul kita alih. Lepas tu kakak kita dia. Tuai dia. Dia nak situ tapi nak rayak. Betul-betul tak boleh. Panggil Rusia. Tapi masa kita muzakarah tak apalah. Rayak lagi. Dah kelik tak boleh dah. Dia kata. Rusia tu tuai dah dia dia. Allah. Tak apa kau yang betul kereta kan. Lepas tu kita bakar. Hak itu hak Rusia kita bakar. Ha? Nak jaga tu betul kan? Mana? Jaga tu. Hak kakak manusia iaitu Allah. Tu mudah katanya. Kan muka Allah Allah. Waib sungguh. Ha, gaib guru. Sirusi. Nanda boleh tengok, nanda boleh rasa. Kita tak kata roh. Di sana roh tu gaib guru. Dan taklah jadi roh masuk kita. Ha, roh tu bawa pergi, tapi di sana pada roh tu. Ha, titik. Ha tu tuai dia bukan begitu dengan roh lah. Tapi ada roh. Pak sakit tu, ada roh tu. Pak kita sakit, pak apa tu ada roh. Maka roh tu jadi baru tu baik. Tak ada. Tapi nak lagi. Di sana roh tu. Ha tu tuai dia, tu kakak insan. Ha, kita tahu kakak kita tu Allah Taala dok kita. Kalau kita tak ada mana kita bertunjuk kita mana? Kalau kita ngaku tak kita bertunjuk mana walau? Tunjuk sah tak parah. Mana? Dia tak lihat. Tak ada. Ambil nama tu mai dan monster mai wani. Kitin tua lah. Tu apa? Dia nak cari dia sedih tak pun lama tak temu. Ha ya dah. Tak kat semua lagi ni. Nak temu ni kita tak ada. Tak temu. Boleh cari. Ha dia pun boleh dah kejap lagi tu. Dia boleh dah kejap lagi. Ni siapa? Mana saya? Saya tanya, hak Allah? Mata hak Allah? Telinga hak Allah? Mulut kecek hak Allah? Hidup hak Allah? Pak mandi tujuh dia. Apa hal kau? Itu kakak Ihsan. Ha, buat pelakon kita jadi oh kulit tu ada pelakon tu pelakonnya tak siap lama apa ke. Nama tu lepas tu jadilah tu, lepas tu jadi pek tu Timur Raya tu. Raya tu nak reti kita dengan Allah dah lah tu. Apa yang ni kalau hakikat boleh panggil tu dah. Ha. Kakak kita Allazi wallah. Tapi klik tak boleh kata apa lah, nak berhenti je. Ni kata Tuhan elok kita tak boleh. Tuhan tidak bertepat usaha tu. Tak tepat. Ha, dia tinggal usaha sesak dah. Kata Tuhan elok kita jangan. Tak kecek pun. Kecek ni. Walah tu ke sesak. Ha, sebab tu ada seraak ni. Dalih ni tahu mama Ha? tak malu dah. Ha? Ha? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tu. Hak tu dah tinggal tu, dia tinggal tu tu. Ha? Dia fikir jangan hak tu dah tinggal langsung tu. Ha tak boleh tinggal. Kena mau duduk di kita hal. Handuk kita. Tapi duduk luar lah, dalam yang tak langsung. Ha. Dalam tak ada tu hesa dah, tak boleh bola sama tu. Ha, kalau kita buah tu tak jadi kakak makrifah lah. Tapi
Kita ngaji makrifah ni, usaha kita tak boleh ambil sikit apa, tak tu. Tak luar ayah tu yang masuk dalam. Kayak tempat dia. Tu. Kalau kita nak berusaha kita hati, tak jadi makrifah. Tak jadi kita ada adik ni, bukan kita ada kita tu. Lagi kita ada, kita tak hafal tu lagi. Beri rasa. Rasa. Mata mu tu ke belak tamu mu kena mati belum mati ya. Mana mati perasaan yang bahasa kita ada tu. Tapi duk dalai yang tepik luar, duk dalai. Yang tepik luar tu. Tak rasa tak ada tu. Tak nak rasa mendak tengok tak nampak. Nak rasa. Buatlah no. Mendak tak apa. Kena rasa ada rasa. Nak tu dah. Ni dah rasa tu. Rasa tu ilmu makrifah. Ilmu makrifah, ilmu bahasa rasa mari. Tu. Ni ada meroyak dah mengajar ni. Hak 5 ni. Muka yang makrifah, royak dia mau mengajar kita mai baik ni. Nak dapat makrifah tu mari 5 cara ni. Ni thang wei. Suara dia wei. Baik mau mai jalan nur. Boleh makrifah, boleh jalan nur, boleh jalan tajalli, boleh jalan syed atau syed atau tawasul 5. Tak tahan nak berjalan ni, tak tahan. Kita tak kuasa perkara. Tu. Nak tu orang Hussein dah dari kita tu. Tak nak kerja tu orang Hussein dah. Tapi nak kerja lagi. Nak kerja lagi. Nak kemah lagi. Nak kemah lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tak ada orang tak saya tu saya. Tapi nak ilmu lagi, nak ilmu tu hidup di kita. Tapi dia tak tahu minjung tu. Itu kan. Ilmu makrifah hidup di kita tu. Lepas tu kena kata kita semaya, aku semaya. Tak kata tu yang maya tak boleh. Kena kata aku semaya. Hak kita. Kekak nak tu kaya. Saja aku semaya. Betul zuhur parkaat mamu kerana Allah. Kena kata aku. Tapi kakaknya Tuhan maya. Bukan kita, Allah. Dua gok lagi tu. Kita buat tak boleh. Kita buat tak boleh. Kita tak boleh. Kita ngaji usul kita tak boleh tadi. Dia lihat luar lah ni, lihat luar kena kata kita, lihat dalam kena kata Allah. Lihat luar kena kata kita, roh bersaing. Duk kacau tu gimana? Duk kacau tu kita kemah sungguh dengan Tuhan. Nak itu, Alhamdulillah. Bugis kat apa? Dia kacau ni. Kena pada betul buat. Anak kita dah. Kena dah. Tak saya guru tu, saya lukar siapa kita dengan Tuhan tu. Betul kan putih sungguh. Nampak? Kena tak? Kau putih sungguh. Tak ada kelabu, tak ada apa. Tak ada wasak pun tak mahu kita dengan ni kan ada kelabu kita ni. Amin. Hai apa? Ingat ada kisah Nabi Ibrahim ya? Ambil kata, ya Allah. Mu hidup yang mati nu Allah mana lah aku nak tahu tak ni. Saya kata, mu tak yakin, yakin dah nak kemah lagi. Yakin dah tapi nak kemah. Apa? Inilah mu ambil burung, seka, gagak, ayat, itik, 4-5 kara tu. Lepas tu mu cicit, pala tak sekolah pala tu. Budak tu, tubuh cicit habis. Cicit kau habis, ngau bulu, ngau tulang kau habis. Mu tak pala sini. Lepas tu, semua tu getak atas bukit. Lepas tu mu panggil, Ta'al. Ta'al dia. Bawa kita dah daging capur kita atas bukit tu. Lepas tu mu duduk depan lah, mu panggil mari. Saya kata, Ta'al, mu panggil lah, marilah kamu. Hak ayah masuk kepala ayah. Hak itik masuk kepala itik. Daging saya tu hak takir tak ni tu. Lepas tu Nabi Ibrahim tengok. Ni kepala ayah pah menjadi sekah ayah. Ni hati pah jadi hati. Pah gagak pah jadi gagak. Pah itik pah jadi itu pah. Amantu billahi wa rasul. Kau yakin katamu kuasa semua ya Allah. Kata Imam Ibn Sani tu. Dalil dah. Batulah orang dapat makrifah. Semua ada kata semua ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Kalau Imam Ibn Sani, Sani dalil dah. Tahu dah siapa nak kemah. Jalan dah tu ada sebut Al-Quran. Mana semua kita nampak tu ada Al-Quran, ada dalam hadis. Cuma kita tak jemput tak kena ambil duk ayat mana, hadis mana.
Tujuh mana, ayat mana tu je. Ada dosa. Ada. Mana? Ni duk dalam ramah. Siapa kita? Kena ulama agati rasul. Nak ilmu kena ambil dia lah. Jangan nak telah dia. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi mereka yang dapat menguasai dan menyelami sendiri alam ilmu gaib, hak ni hak kita cari sendiri. Kita menyelai sendiri. Maka sudah pasti mereka menjelajahi seluruh alam maya lah, 7 petal langit dan bumi. Dan 7 pada bumi. Bapak kita boleh dah. Lepas tu kita berjalan sendiri pula. Kita kerja sendiri. Mula dia menghajar dulu. Buat hajar apa tak payah. Payah ke sendiri. Bukan harap gear. Kita tidak. Pak sendiri dah. Habis tu Nabi lah tu. Nabi sahabat agama 2-3 tahun. Lepas tu mungkin sendiri. Berfikir sendiri. Pak tabiru ya ulul albab tu kata. Pak tabiru akan halal kamu iktibar. Mau fikir ya ulul albab. Hei orang ada punya mata hati. Sebab tu baik main banyak bahasa tu. Kau boleh buat molok, boleh buat tu buat ni. Ambil betul tunggu tu. Ambil mana tu hati buat reka-reka. Apa ada mau akar kurik, akar pandok ke? Tak ada 10 KL tak boleh buat. Habis tu. Dia fikir tak pergi dah. Dia fikir tak pergi, fikir kau dah tu tak sebut akar tak ada. Dia pahal lah tu. Kan akar dah tak ada dah. Akar dah tak ada kat jadi kau dah tu. Bermolek sekali. Bermolek. Pas Nabi pun kata ada alamat kiamat tu. Tu umat dia nak timur akhir zaman tu. Tu. Tak ada Islam. Ya fi akhir zaman, betul. Lagi akan datang akhir masa. Kaum satu puak, satu golongan. Anak timur ke zaman supahaul ahlam. Mana supaha, mana bodoh fikir-fikir pandok. Kiksan. Anak timur ke zaman ni berkata. Supahaul ahlam, mana bodoh fikir. Mana teruk mana je kita halih ke jadi teruk kau. Supaha bodoh ahlam fikir, mana fikir bodoh, mana fikir pandok. Yaquluna min khairil qaulil bariyah, tapi kecek panah. Puking, celakkan put. Fikir tak waras. Fikir tak waras. Fikir pandok tapi kecek pandang. Honok timbul ke zaman. Yakhruju min Islam, hai kakak dia keluar pada Islam. Kama yakhruju sahmu min ramiyah. Kama yakhruju sahmu min ramiyah, seperti mana keluar anak panah daripada busuran. Nak Islam tak ada lah dada. Tu nak timbul ke zaman. Pas tengok timbul lagi. Pas timbulnya tunggu pergi lah benda tu benda tak molek. Kita buat sendiri juga. Nak boleh siap siap nak timbul ke zaman. Tak timbul ke zaman. Huda sa'ul nampak semua. Ya'ti fi akhir zaman kaumun huda sa'ul asnan. Mana umur muda. Supaha ahlam. Fikir pandok. Yaquluna min khairil qaulil bariyah. Dia kacak panah. Wayak seruk lah tu. Yakhruju minal Islam kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Pak sifat. Kakak ada keluar pada Islam. Macam mana anak panah tubik pada busur dia. Ada Islam tak ada. Mana Islam tak ada lah diri. Pak sifat. Kata tengok ah. Ada lagi dia? Timur lagi. Ada fikir tak sedih? Kita timur dah. Kata dia masuk dekat Dia tak mahu nak dengar demo. Nak dengar demo. Yang pertama macam tu. Rumah dah. Dia mau tengok sini lah tu. Timur tak timur. Dia masuk dekat. Lepas tu kita jangan kata demo. Tu. Tak buat demo. Demo ke? Jangan ngaji baik tu. Telur kena demo lah. Kita baik ni. Sepak kita tu. Sebab kita boleh sepak tu. Itu ya. Ada kita gagal tu.
Geger tu duk sepak kita. Coba kita ada molah ki. Ada mokok ni. Tak ada masalah dia mau nak lah tu, dia mengaji baik tu. Tak ada masalah deh. Kalau nama kita nak bantu, tak kau cakap kalau kita tak kau terang. Tapi dah ganti mak ripah tak kecek dah tak masalah. Tapi syariat tak boleh. Tak boleh. Mak ripah pun syariat tak boleh. Yang masyarakat masyarakat. Tapi tu email je bagi 3 tu. Mu nampak ubah tangan, tak kuasa dengan mulut, tak kuasa dengan hati, nanti. Tu tangan kita. Agak tahu buat lawai kamu. Kau tak lawainya kasih. Tu ya. Tu tanya hati tu. Hukum dah siap dah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya aku kadang-kadang buat main-main tak boleh kita. Yang mudah-mudah. Kena. Tu senang malas tu. Kau tak kira dah. Abu Bakar dah. Dia jalan tu. Umar bunuh. Uktun. Bakar dah tu. Tak lagi lah. Dia pun maripah banyak juga tu. Dia fikir banyak. Kita lagi. Gitu dia fikir tu. Fikir kira mari. Dia buat apa tu. Agama tu ada Abu Bakar tak naik tu. Abu Bakar bumi lama dah kan Nabi dakwa kata Rasul bumi lalu. Madak lagi. Mujahah apa tu lawai. Tapi nak pergi duduk jalan lagi ada Abu Bakar. Tak naik. Macam tak naik. Mungkin ada makrifah je tak pergi. Nabi ya Allah. Fikir ni nampak Islam tak naik. Mintalah belum masuk Islam. Biar mau Sayyidina Umar atau Abu Jahal. Dua tu. Akan masuk ke kedai Mekah masa tu Abu Jahal dengan Sayyidina Umar. Nabi minta sama-sama mana ikut menurut mana? Maka tu have kena Sayyidina Umar. Abu Jahal tak ambil ni. Sayyidina Umar. Sebab pada Abu Jahal tu pok nakal dia waris dia ke? Pok dia hajar lah tu kan. Pok Mekah ni. Titih waris Nabi lah ke. Untuk Umar gipah dengan berkat doa Rasulullah tu hatimah gipah asyhadu an la ilaha illallah pergi tanya Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa Umar pun tak pedai Rasulullah. Ya Rasulullah, kami serah pedai perang kau. Pas Nabi pun hatta klik ni hak ambil klik. Bangun kamu. Lepas Umar masuk selai tu, mu tak masuk aku bunuh. Untuk pakai naiklah. Kemudian iza ja'a nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi afwajan. Tu masuk agama Islam tu berpuak-puak masuk. Lepas ada Umar masuk Islam. Mana cara kan Quran kena dari belakang. Borhan lain. Lepas tu ada KJL, ada tahan perang, ada tahan king, ada osa, ada corobot takut baik. Orang berani tahan perang. Tu kena rabuk zaman gitu. Tak kira. Tu cara Quran partai. Ada mana buat tu rabuk Islam dah tadi. Kau tahan king tak boleh. Tahan king ke puak ni, puak mengaji puak ni. Tak. Dia tak boleh. Lepas tu pergi timur tahan perang apa? Mupah timur tahan apa? Ingat pasal Rasulullah. Kena Umar. Teh awak kena dah. Nabuk dia baik tu. Gitu. Dia lagi tu. Tapi Umar hadis dia tak banyak Umar. Hadis pekak Umar ni. Tapi pekak Nabi. Sebab tu kata Rasulullah, "Lau kana Nabi ya ba'di la kana Umar." Jika ada Nabi lepas aku, macam Umar berhak jadi Nabi. Kalau ku wapak Umar jadi Nabi. Tapi Nabi suka aku ya. Sebab hadis tak banyak kena jaga negeri. Tak ada duduk kapung tu. Tak ada dalam pekai duduk cara tu. Kek deng. Jaga takut upah kapil serai masuk negeri. Tu Umar. Apa yang main tak. Palau pergi. Itu dia. Allah Akbar. Ni panggil rabuk. Cara sustain. Mereka hai dunia tu lagu tu. Semua tu dihajar kita belakang mengerti ya. Cuma kita orang kerja agama tu tak ada nak guna kita nak akhirat.
Nak gila kubur tak email. Tu ya. Madu. Tu kita pergi ke demo. Kita ambil hak ni. We demo cara. We demo cara kita tak nak gaduh dah. Kita duk amal cara kita dah. Sebab itulah kita kena bersatu, kena pakat, kena suam ruam. Kena pakat. Gaduh tangan. Sebab tu selain kafe je pakat boleh. Kalau kata kafe kena salah bakal bukan. Kena kafe tu si pape. Sebab kafe ada pak bahasa. Kafe harbi, kafe zemi, kafe mak dan kafe mak man. Kalau kafe pun kita kita pakat tak sokrahi, pakat duk senang buat mumu buku. Tu kafe akak janji panggil. Maka hari kita bunuh dia, hari curi barang dia. Kan kita pakat dah ni. Akak aman. Akak bersatu padu. Akak buat kerja masing-mu, sak senamu kita, sak senar kita. Akak do. Tu. Dan akak lagu tu, hari kita bunuh dia, hari curi barang dia. Walau kafir pun. Kerana amanah sifat Islam, janji tak boleh kena. Semua pergi kafir, tapi janji kita, kampung kita tu, panggil hak tu lakkan tak boleh bunuh. Kan tak janji molek. Islam tak boleh silap janji. Hari tu gitu kan janji ya. Sebab Pak Nabi serai Mekah itu. Kan Pak Nabi janji sahabat, janji buat kafir kata, kita akak janji bergaduh perai dulu. Akak janji perai, ni boleh lah, tak ingat dah. Tengoklah adik. Tiba-tiba buat kafir pergi bunuh sahabat serai. Nampak tak serai? Benda kena janji dah. Masa tu tak boleh. Masa akak janji tak boleh. Sebab tu ulama tu biar pak bahasa kafir tu. Bukan sebahasa tak iman. Kita nak reti sini kan. Jangan tiba semaya kara lah. Jangan tiba semaya kara pak bahasa lain kita tak ambil padu. Habis selerak tu. Kalau tak senang nak bayar boleh tak? Buat kerja boleh, kita duduk tak senang. Dia kira juga sini kan kira pak semaya sah ya. Mengaji pak bahasa sah. Kau tu kafir kau tak boleh. Ni pucuk jadi susah buat kita ni. Mai rokok. Kita tak payah sungguh. Kena nak selamat, kena hasanah. Nak boleh amal ibadat, kena selamat. Nak buat menega, kena selamat. Lepas itu mana ke? Itu dah, masa menega rokok itu dah. Kita tak nak rokok kita duduk. Kita pondok ke tanah dah. Dah mak gua kiki. Tanah sendiri, dia naik sendiri, muak kita sendiri. Bahasa tu pergi. Bagi dia naik, batu isi lah ragu lagi. Mana? Tak biasa. Mula klik pondok je. Kadang tanah dah kau belum duduk pondok lagi. Duduk pondok klik tanah dah. Pasal kita tak kerja. Pas klik tak tanah, bila nak makan mana? Dah boleh hendak ambil mana duit nak sangga nak gaji. Lalu kita fikir siap duduk pondok, fikir bila-bila dah. Klik tanah. Bawa pandang gatuk, klik buah baju, tebal-bal baju. Kita duduk pondok. Pakai duduk pondok telak. Tapi barang kita tanah dah. Pak klik pak. Anak masuk kalau pak, barang boleh makan. Tak iman? Kalau kita timbuk 5 basik je royak beg ni. Pasal fikir kena kat dia. Siapa kita tak aneh? Bawa klik pak boleh anak ambil mana? Mana nak mengajar lagi? Mana nak buat kerja lagi? Tak nak mengajar. Ya. Patut pergi sini. Pak pagi ke naik istilah gago gapak siap muat hati kereta klik. Bos suruh merah sagi jalan. Pergi jalan. Klik pukul 3 malam klik sahabat rumah. Klik bila duit. Amalan ni bila 12,000 Masa tu rokok mahal. Seraga 1,000. Seraga pakai sipu tali 1,000 seraga 1,000 raga. Pukul 3 klik sahabat rumah malam. Buat kita sendiri. Pukul 3 klik sahabat rumah. Masa tu belum timbul hekkan lagi. Apa tu tepah semua hekkan cukup bi. Kan kita tak payah sini ni. Kita payah tahu orang ngajar ni, yang ngajar sikit ya. Sebab tak kapel kat mai dah. Bakal tak boleh baca. Belah ajar dapat lagi. Sunnah Rasulullah dah Islam, hukum Islam. Kena reti pak ni ya. Kape harbi. Kape zemi
Kapal duduk lagi Selat macam Malaysia, maka dia bayar asing pajak Selat. Hari kita bunuh dia, hari kita godel dia, hari kita curi bayar dia. Kapal tapi dia bayar kerana kerajaan belah panggil. Kerajaan belah duduk dalam retah kerajaan, maka hari kita bunuh kerana dia tu kerajaan harap apa? Dia harap dengan raja, dia tupai raja. Maka dia bayar asing pada raja Selat, maka panggil kapal zimi. Maka hari bunuh, hari godel dia, hari curi bayar dia. Maka kata bunuh dia, sebab tak hina raja dah. Kerana orang raja jamin je. Orang raja pula tak ada. Itu kapal zimi. Sebab tu harai tu. Kerana raja sanggup dah. Raja belah dah. Raja cara syak dah. Panahat dia tak timbul kerana raja ada cara. Macam lagi siapa macam ni kata. Kena mengaji berhenti sampai sini. Tu kapal zimi. Kapal makman, kapal akad aman. Pak kita pakai soh perang, tak soh bunuh, pakai duk masing-masing. Dia sana dia, kita sana kita. Maka hari bunuh, hari perang, hari curi bagi dia. Yang ketiga kapal mahak. Kapal mahak, kapal perang tapi akad janji beradu. Berapa bulan setahun kita hak tak beradu itu tak perang. Maka masa tu tak boleh kena. Dia tak boleh bunuh Islam tak boleh bunuh dia. Kapal mahak. Hak halal ni kapal harbi. Ni kapal harbi ni kapal tak ada janji, kapal bukan zami, kapal nak kanak Islam. Macam minuh gitu. Hak minuh ni dia tak ada agama. Dia nak kanak Islam. Dia bunuh Islam tak wis semaya tak puasa. Tu kapal harbi. Macam bahasa ni. Nak kanak bersujud, nak kanak Islam, tak saya baca Quran, tak saya baik, tak saya semaya tu. Baik dia mau perang tu. Tu kapal harbi. Satu yang halal bunuh. Hak tiga tak boleh. Bahagian ni mana siapa tahu lah. Tak ada yang ngaji sahabat. Kau ngaji apa? Bak semaya, bak puasa tu tak apa kapung. Maka kita ngaji pondok nak reti benar ni ya. Kena reti benar ni kita nak royak demo pula. Kapung dia kedai ni ya tak iman. Kedai semaya, wisah semaya, wisah haji, wisah zakat, wisah puasa. Kerana dia tu tak ada kuam sama. Nak pergi ngaji banyak tak boleh lah. Kerana dia tua, dia ada parak, ada anak bini, cucu cicit, cara buat ni pula. Maka buat pondok dia ngaji ni. Ngaji bak ni, ngaji bak goni, ngaji reti so-so-pak, klik pak. Buat ni royak pula, klik rumah buka pondok, ada mau pergi ngaji. Tu pakai rabuk sapi kita. Rabuk sebab agama sapi kita lagi lah gitu. Alah. Tak aktif. Inilah. Tak saya dengar. Tak saya dengar. Pada mau tak ngajar dah ni kau. Pada gaduh bak semaya ni dia. Kalau betul lah tak tebik. Tak sibuk. Tak sibuk. Tu noyak upah. Gitu. Tu asal gitu. Bila tu ngaji bak pekor semaya tak kena situ. Lu ngaji dah bak pekor. Duk tak kena situ dah buat spasi dia. Kita tak ubah kan. Gitu. InsyaAllah kita ubah insyaAllah. Maka ya sakut pak habis nak jadi makrifah jangan puak ni kena selesai habis ni. Dan dia puak ni dia kira kau dengan makrifah juga ni. Dia kira kau apa? Kena tahu habis, kena faham habis, kena reti habis. Tu. Walau dia kafir. Makrifah ni kira tu. Hak ni sama hak kafir harbi ni, hak Nabi lok perang pak nu ya. Buat lari tak Nabi sahabat agama. Lari tak sahabat semaya. Sebab tu dia kena perang tu. Lepas tu Islam, buat kafir belana. Kan Nabi tak serai dah. Apa dia tak ada kanak Islam? Apa tengok. Berfikir sejarah tu miwak satu ilmu pula. Mana Nabi perang nama buat jahat tu, buat kafir Nabi bunuh. Tak Dia bunuh masa perang lepas tu tak boleh. Nabi duk bunuh perang masa perang lepas tu tak ada. Lepas tu masa Nabi duk sahabat kamu, buat kafir banyak Nabi tak ada bunuh dia. Tak. Saya tak sesuai. Ikut mung Ya. Ni hanu harap main sini. Apa kita tak ngaji? Mana tahunya?
Allah Tuhan. Nabi. Kerana dia tak selamat itu kita pun tak selamat lah. Nak mengaji pun tak boleh, nak motor pun tak boleh, nak menega tak dokong jatuh sebab apa? Kerana atas tu tak berani. Mana selamat? Susah kita. Cerita yang dia tu. Dia mereka tu nak makan pala ya. Tidak. InsyaAllah selamat. Gitu. Sebab tu kata dia, bagi mereka yang dapat menguasai dan dapat menyelami sendirilah. Mula tak pada mengajar dulu. Buat hajar pak tu dia dapat kita panah dia tinggal kan. Pada cara umuh kan. Hajar lah ni, tuan tak apa pada. Canggih tak apa itu adik ya. Maka masyarakat sendiri tu ikut kita. Kata-kata lebih pada tu hajar pada. Pada cara mutu macam kereta. Masa duduk dengan guru dia, sikit buka berapa dia buka seri. Buka apa saka. Di jalan apa ada dia rongan dia. Dia hajar apa ada. Dia tani apa ada. Besar badu guru. Tu ikut dia lah. Maka ni apa tu? Dia bijak lagi. Tak bijak. Tapi mula tu kena terima guru dulu. Tu. Agama apa tu juga? Tak ada bi'ah dawiyah. Ngaji bahasa asam sering. Pepe tu guru kau dah biar tak air. Anak murid boleh menayar. Buat ganda. Tapi guru situ lah. Tak boleh buat neraka tak boleh. Guru situ. Gitu. Nabi. Ni kita dah jadi lahan ni selagak ni. Dulu ngaji kat pondok ikut misalnya. Faridah apa bab semaya, bab haji, bab tuhai, bab kapal, bab dulu. Bawa panah pak celah tok guru. Noh dekat gerik dia habis. Dah hadiah tu duk. Musolli pun baca. Muka sapu. Jadi paling kanan paling kiri sapu muka baca usolli, baca kunut. Lepas aku boleh lain tahu ni lepas ni kata salah teh lain tu. Klik je lagu pada hadiah tu kau besar mendah tu ya. Tu bala tu dah dah. Kita sore tak pergi rasa pelak. Rasa molek tu. Kau dia semua tu kau ni nyepet tempat. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Allahumma sallimna jami'a ya Allah. Allahumma sallimna. Allahumma sallimna. Ni ingat ada kita tu sudah menguasai dan sudah menyelami sendiri alam ilmu gaib. Mereka maka sudah pasti mereka Allah masya-Allah dapat menjelajahi seluruh alam maya, 7 langit dan 7 patah bumi. Agilah. Mula guru hajar pak guru pelik ah. Lepas tu kita pergi sini. Dia tu yang naik 7 lapis langit, 7 lapis bumi, turun patah laut, lepas tak laut. Habis. Gigi tak apa tak kita sadar. Tak apa tak sesak dia ke tidak, gitu tua ada. Gigi pada bandar tak apa. Tak apa. Oh masya-Allah, masya-Allah maklum. Allah. Terlajak naik sampai 7 lapis langit. Sampai ke arah. Aceh ni mungkin sampai dah boleh kecek baju dah. Gigi demo, bos dah ada kecek baju. Sampai tengok tu. Allah fi jubati. Dalai dia mau Tapi benda tu kena takwil lah kau tu nak pakai apa tu. Apa terteng kau. InsyaAllah. Ni lah ilmu agama kita ni sampai tuan 5 ni. Boleh nampak 7 lapis langit boleh tahu kata apa main. Nah kita tak ngaji rugi lah apa tak pisah boleh benda ni ya. tak sampai apa video. InsyaAllah siapa. InsyaAllah siapa. Mari sekaligus nak muh ni biar apa tu pajak. Mari. Yang mari tinggal je. Dia tak serius yang so pajak mati. Betul ke kamu ni? Dia kena tunggu. Itu kemah dia tu. Jadi gitu. Ina bu kena tunggu. Tak tunggu kalah lupa tak demo. Baik dah habis kita saja. Dia kena tunggu.
Buah macam budak-budak bagi-bagi tu buah tu okey. Tu hukur dah tu. Dah main tak dah. Mau jadi budak itu. Kucang dah tu. Dah main tak tekep boleh kerja. Lain dah. Dah kecap baju mek lagi. Masya-Allah. Nah, gitulah tu. Kalau kita tak gitu nanti. Ada orang ambil tu, tahu tak ada dapur. Apa okey Kutik. Mek kutik bu. Bila ada mau tahu tu ambil. Mereka juga diberi peluang. Hai okat. Untuk menjelajahi di alam lain pula. Allahu Akbar. Termasuk alam barzah. Masya Allah. Tu dapat dengan tawasul. Tu hebatnya. Bukan sekat lagi bumi tak saja dah. Belajar lagi. Termasuk alam barzah le kubur nampak terus gila kubur. Masya Allah. Dan surga. Alam surga pun dapat gila surga dan neraka dan arah dan kasih Allah Subhanahu taala ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma atina mislahu ya Allah. Allahumma atina mislahum. Allah bagi kami tiah ya Allah. Lagi tengok tik ni. Tapi jangan nak kau tu. Jangan nak. Beritahu batu amal. Terjadi sendiri. Kena orang dapat makrifah ni tak ada nak serga neraka dah. Tak ada nak jawab apa pun boleh. Sawan dia tak ada nak neraka, tak ada takut. Karena inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahtadun. Itu Tuhan kata dalam Quran. Inna awliya Allah, bahasanya kekasih Allah, awliya kekasih Allah. La khaufun alaihim, tidak ada jenis ketakutan mereka itu, wa lahum yahzanun, dan tiada mereka itu duka cita. Alhamdulillah. Duka cita tak ada, takut tak ada, apa tak ada. Tak ada. Bukan laki. Siapa kita siapa? Takut bukan laki. Aduh. Ilmu ni ada suka sore. Jalan. Masa tak suka sore. Suka. Betul nak gila ni. Ilmu suka sore je lah. Kecek sore, suka sore. Kakak teriak, kakak suka, kakak ramah. Macam gitu. Jadi dia orang tengok, lama tu belah mana tu maklum tu. Kau ngaji kat wasin ni kakak. Jadi kakak kepala. Kadang-kadang peluk pun getah. Kecek pun getah. Jangan gitu. Pernah bila kecek bewak je. Kecek yang bewak. Kecek yang menatian daripada kecek tu. Kecek dengan wali kubur. Nampak wali kubur. Nabi kan. InsyaAllah. Maka umat Nabi pun dapat begitu juga. Ini ilmu Rasulullah ni. Tapi panggil ilmu Rusia. Ilmu sulit. Ilmu dalai. Kita kecek main tak boleh. Nak kecek. Mana kecek sera'ah. Kecek tu hukum adat. Kecek tu hukum syarak. Belakang. Kecek bak usul. Dia mau tu rajin sungguh. Dia mau tu kaya. Dia mau tu bijak. Macam tu. Dia kata Allah tak boleh. Hati Allah kata. Mulut kata demo. Hati Allah. Tu yang hari tak payah ni. Dalai luar duduk luar. Okey. Masya Allah demo ni. Allah dapat tawasul Allah ni. Dapat jelajah alam lain. Termasuk alam barzah tu kubur. Surga dan neraka dan arah dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan ini bermakna. Dan ini ni kata mereka berjelajah tu, menjelajahi seluruh alam maya dunia, 7 langit dan bumi dan surga neraka dan kubur semua arah kasih. Ini bermakna mereka yang mencapai ke martabat ini, martabat cara tawasul ni, martabat ilmu wa'i cara tawasul ni, dapat merukakan semua alam yang jauh. Dapat buka habis semua alam, ke suatu alam yang jauh, habis terbuka habis, jauh mana pun nampak habis. Walau duduk rumah mesti nampak. Bukan kena pergi tak. Tengok ada kita sini kat bangun putih.
Tu nampak le kubur tu. Kalau orang mati tak kira tak emo. Takut. Dia nampak tu, hok dengan kau bagi nak kau, bukan takut. Takut, betul takut dengan kau tu. Dia nampak demo tu, tu nampak usul bagi kena kau. Dia teriak salah. Hok saya macam nampak bagi kena kau. Hok molek dia mau usul bagi ke syurga, dia nampak. Tak jauh dari bon tu memuting tu ya. Nak tengok pergi mahya. Kamu dah nak pergi nak ayak, nak pergi nak long. Hai long tidur apa? Kau nak ayak? Hai? Kalau masa nak kita tengok dia, kita tengok tak dah. Dia masa mai rumah. Banyak kali yang mai rumah tu. Sudah ada lagi. Nama ni Annie. Tino tok. Tino. Apa yang dapat ilmu kasar. Ilmu kasar. Masya-Allah. Kalau dia mati tak lagi. Dia nampak ni. Kalau mesin mayat tu orang tak molek, dia menampak usul gini aku dah saya. Dia salah. Hak molek tak apalah, bagi dia segar je nampak. Bagi segar. Tu hidup-hidup bukan mimpi, bukan apa dah. Masya-Allah. Allah. Cuma nampak orang kasar dia. Kasar. Apa kita baca Islam Iraq ada orang ahli kasar tu. Awak mati ya. Orang tua yang mati ke, bawa pergi pemolek itu teriak orang tu apa. Mak aku dia mau suruh gini aku. Pada ada saya ahli sufi, dia ratik ada 70,000 ke. Maka ya saja Allah. Ratik ikut ke hadiah pada orang ni. Pada mak orang ni. Ada ustaz paling masuk ayat mari surga pada. Dia suka pada. Pasal jangan mau jadi satu. Dia mau mak ayat pergi surga pada. Sebab apa tahun nama tak royak ali, sufi tak royak ali. Nyak dia. Ni betul mau duk kubur ni sampai 70,000 tu anak ni. Kerana ratik 70,000 boleh tebuh pinaka. Bagi tak nak bakal likus tak ada 70,000 guna apa hari. Kita tak kuasa, tak tolong upah demo. Dia bacalah ratik 70,000, ratik lagi kulhu lagi selawat lagi Quran lagi. Quran selawat tu hak bisik lebih dah tu. 70,000 tu lepas nakal dah. Kuala lagi ratik lagi selawat lagi Quran tu hak lebih mai. Tu kaya. Habis kena jom kena upah demo lah. Yang saya duit tu. Yang saya. Buat sendiri. Awak tahu. Tu awak tahu nak bagi ke demo ni bos saya. Bagi ke demo tu makan kelarah aje. Ni habis hayat tu. Naik pun tak lekat. Aku ni bahasa hingga makan dah tu. Kita bahasa kita hingga sikit je makan dah tu. Orang nampak demo tu senang. Bahasa tak kena. Tu hasak. Pai lew. Makan dah. Betul nak jamin tak boleh kita buat. Kita apa kita seupah demo. Ni sedap. Bang upak demo tu tak aje, mengupak bagi demo dah tu. Tu habis. Makan di kelarah lagi, ke demo lagi, makan di bubuk lagi. Wih. Apa lagi dah? Kita bahasa kita kena tu ujuk makan ke? Kalau siapa apa paksa bahasa lah tu tak leh. Haba tu ngaji tak tahu. Tu. Patut sah buat jaga tak saya makan amalan kita tu. Tu kerja tak tahu. Tak saya makan tu pau dia tu. Takut pau tu jadi makan di makan di ibu. Di kelarah. Tu buat tak tahu tu. Buat tak tahu tu. We daun molek batang mayok buat tak tahu tu. Gitu. Betul kita buat sini jamin tak leh tu. Kita bahasa kita lebih B makan. Nampak dengan senang kita beci bahasa nak weekend nak B. Habis. Bahasa kita kena tu tak leh juga. Kulit bahasa hingga okey. Pai lew. Rasalah tu tak leh dah. Allahu akbar. Tak ingat tuan masuk Itu. Macam ingat. Sebab itulah kita kena jalan lah.
Kira tua kita mati hujung upah dia mau baca. Dia nak baca hadiah weh. Nah, titik. Kerana nak lebih tak ni ya. Dia cukup 7 laksa ke apa bagi 7 laksa. Kita ni 70,000. Apa tu hadiah? Kalau kata baca kubur tu tak kena hadiah. Tu ya. Sampai tu kubur tak kena hadiah. Kalau kita baca rumah kena hadiah. Kubur baca pak siapa pruk. Sebab tu kan dulu bapak bermati pak je sebelah lemu, sebelah kubah. Apa tu? Wi pala banyak wi lepas seksa kubur dah. Jangan dia seksa wi pala lagi dulu. Ni kita tahu pak bawa pala belakang lebu lepas. Tengok kan akik 70 setengah bawa pala siapa bawa perakan tu baik tu. Dia anak kita negak hendak perakan dulu jangan dia masuk kau. Dah masuk gopak ni sang di dadu tu tak lalu si air. Bawa sepeda nak perakan tu baik muka damar dah. Buka tu boteng sini. Kita ni kau jangan dia seksa mana sebab tu wak dulu tu. Sebelah kubah sana jamu pala siapa. Sebab tu dah membuat beras tu molek tu. Dekah beras, dekah duit, dekah telur tu molek tu. Ada kain suruh kain, ada kapal serkah. Ada lembu belah lembu makan dulu. Dia ada banyak tu. Dia pala ada hal lucu macam tu. Dah pala sampai banyak. Kau tak lucu pun. Ini setengah dah. Tak teruk lah. Tak sampai 70 stor lah. Stor kalau. Tu sampai tu kan suruh wak tu. Tak suruh dia kena seksa. Wak dulu. Belum mayat tu tak ada. Lepas tu mula makan mana, makan homok tu kita tak makan homok tu. Mak ikut demo makan mana tak ada masalah. Boleh makan belakang. Ikut. Je. Boleh belakang. Nak makan mana tak ada masalah deh. Tak serap fikir benda tu. Kita nak 7 pala ni fikir benda tu. Dia balah benda tu tak ada beda. Dia nak balah benda tu tak balah deh. Kita nak pala tu. Benar-benar sikit tu maklum tu. Jangan nak kira tu. Jamu mana tak masalah. Rumah tak apa, mau demo tak apalah. Gila. Nama tak boleh jamu rumah. Jamu demo tak masalah. Kita nak pala tu bekal kita nak tu nak pala tu. Jamu tu padat. Mau meeting mai tak apa. Tak masalah tu. Jangan main kira benda tu. Gitu. Benar tu benar tak kira. Kita nak pala banyak lepas seksa. Jangan dia godeng tengahkan aki je. Kita buat lagi setengah. Dia dosa banyak dah. Tak apa dah lucu setengah. Main tak ada rasa geru. Tu nyanyi bapak kita. Ada. Ya tu ya, tak ada apa boleh. Jangan nak fikir banyak, jangan nak kira banyak. Kalau sobat tu ya jawab makan apa gitu ni je. Boleh kambing. Sobat tunggu kubur 7 hari. Sobat. Tengok. Ada. Apa tu Nabi tu sahabat kata kunna ada kami nuhibbu kami kasih Allah natafarraqa bahawa kami tidak cerai fil maqabi sab'in yaman kamakal kami kasih kami tak cerai kubur tu sampai 7 hari. Kalau sahabat tu kubur 7 hari sahabat tu sahabat adik. Gitu. Gitu. Kita buat kena adalah saya. Ada motor si ala saya cara dia, haki cara dia. Kita tak nak kata apa, tak ambo, tak nak kata apa deh. Jangan berbalah. Jangan tak apa, ada mau kita nak kita. Ne. Dah tu. Tujuan nak lepas seksa mak kita je. Mak kita, pak kita, cai kita, pok kita, saudara kita ke. Kita nak tuju tu bukan nak benda ni. Nak lepas seksa nak kau buatlah nak ikut cakap. Ikut boleh. Gitu. Pas ilmu sekon ni pala banyak dah tu. Tolong tu. Panggil tok pakai tok guru mari. Pala banyak. Kan Nabi tu ada. Man aana aliman au muta'aliman. Walau bisu mati ma'in. Wa ka'annama bana kalbat ka'batin sab'ina marrah. Man aana aliman siapa tolong alim. Au muta'aliman atau orang belajar tok pakai. Walau bisur mati ma'in. Walau setengah air pun. Dia pergi makan setengah air tak ada apa, pergi setengah air. Pergi pada orang alim, pergi pada menuntut ilmu.
Wakaan nama pahala dia seolahnya banal Ka'bah ya bina Baitul Kaabah tu 70 marah 70 kali. Pahala dia. Wow. Pas kali bina pahala tu Baitullah 1 tahun tak utuh lagi. Kita tak 1 tahun. Mana orang siapa dak tawaf Baitullah, pahala boleh kau bina tu macam sejik. Kita buat masjid apa tu? Pahala boleh kau buat sejik tu. Betul buat sejik nak makan lah, buat sejik pakai kherak, kutik kherak. Pakai turun sendirilah sejik tu boleh pahala kita. Dan ambil duduk demo boleh kena demo habis kita. Tak tunjuk. Dan makan kita tak tunjuk tak ada. Sekok pun tak turun, rugi ya. Tu malu. Buat sendiri. Bolong 200,000, nikmah 300, dan malai 400 untuk. Sungguh. Cukup. Pak, pitu jari. Tak cukup boleh Jual tanah pitu les pitu. Itu tak ada. Oh tak pitu pun tu. Tak pitu pun tak ada itu. Misal tak ada tak dikira lah, kira ada. Tu. Batu tu wakil main makan nasi tu nasi. Tu bukan segak air tu. Kalau segak air tu pahala semua supaya bina Baitullah 70 kali. Lepas tu dengan nasi, dengan gula, dengan sup, dengan air, dengan tambur. Oh, banyak. Gaduh-gaduh lah. Banyak. Lucuk hayat tu rasa tu. Pahala banyak ni. Oh, pahala lagi pas. Makan air. Hei. Tak ni kau dapat dosa banyak. Ni kan apa? Pahala siapa? Lucuk hayat tu. Pasal kau lemu pahala banyak na tu. Oh, tu. Oh, berah lagi. Duit lagi, telur lagi. Tu jalan kau tu. Lepas tu, kau takut tak cukup. Lepas dia mau tunggu lah. Boleh 7 hari. Oh, kau malah. 7 hari sampai 70,000 juga. Tu cacing Nabi kata ada. Man halala 70 marah. Siapa dia tahlil sampai 70,000. Faqad istara minallah. Dia lepas pada tebus diri pada pinaka. Nabi kata sok-sok orang tu. Kalau kita ngatik sendiri tu cacing lah, tapi ni kita dak pergi demo ni. Tu pasal tu. Makan di kelarah, makan bubuk lagi, ke demo lagi, cek free. Sebab tak duit saya weh. Kalau pergi demo pau-pau ya. Dia tak salah. Oh, demo tu tak adi. Pergi demo dah tu. Bolong tu. Kalau tahu pergi demo dah. Sebab tu nak agak tak lah kita baca semua tu. Tapi baca gilah. Tambah kena tinggal pula nanti dia mau tunggu kubur, anak tak mengaji. Saya ke duit tak doa kita. Kita mati dah anak tak buat. Cuk. Kita buat katik. Lepas tu harap anak buat katik. Besar-besar lah kalau aku mati ni. Amu hitung kubur. 25,000, 7,000 ya. Dah besar lah kau. Besar. Yang saya. Bulan ni pakai awak cakap mati dah ni. Alhamdulillah. Ambil duit tu wak. Tahu duit. Untuk tunggu kubur kita mau baca tu. Lepas sikit tak apa 30 dah. Lepas neraka saya. Semua tak ada duit nak bayar dah. 10 juta bayar tak boleh dah. Okey, sok kalah duit 10 juta nak bayar. Saya tak terima. Pengkan akhir tak terima. Kena retah dunia wak wi. Gitu. Kena buat sini. Kena buat sini dunia dia. Kena dunia mazratul akhirah. Ada kek dia. Dunia tempat humor untuk makan akhirat. Kena buat lain dan salih. Lagi lenu kata tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Mai dai ke mai dai. Dai ke dai. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Sebab apa topik itu tu? Benar ni kira kan makrifah tu. Aja nak makrifah benar ni kena beres habis ni. Kena beres habis. Dia kira kan makrifah. Maka kita baca sini makrifah tak boleh. Sampai kena hoyak ni. Kalau baca sini dia pergi makrifah pai mai dah. Kena hani duk bak pekah kena ni. Bak tunggu kubur, bak makan masuk pekah. Kalau kita tak sereh, kita tak beres, capai makrifah mai dah. Kena makrifah kena guna otak, kena guna semua. Patulah pekah dah kita tak nampak, macam mana nak nampak makrifah? Dia belatu. Kalau pekah tak beres, makrifah mai dah.
Pekoh tak cuci makrifah mai dah. Pekoh mai tu makrifah mai dah. Kulit dia lebih isi ilmu, isi berdana. Kulit dia temu isi berdana. Dia kulit keras molek. Kena duri molek. Tak lebih bau isi molek. Ni tu, kena pekoh molek. Pekoh tuk tong. Baru makrifah tuk tong. Gitu. Jelas gitu. Dia kena beres habis ni, kena peh habis ni. Kena wi dengan jujur, pergi dengan molek, bak pekoh, bak usul, bak tak tahu. Baru dapat makrifah. Gitu. Baru dapat makrifah. Sebab tu kita tak boleh balah. Kalau kita balah cau apa kilah lain, bukan balah kilah. Kilah masalah lain, balah masalah lain. Kilah paham balah kelahi balah. Gege. Dia tak suka tu. Dia tak suka tu. Gitu. Dia kena beres api. Pekoh kena beres. Kita pakat serah kapur kena beres. Kau duk kelahi sama kapur makrifah tak boleh. Macam ingat. Kita ketemu salah, dia kata tu tak dapat makrifah dah. Kita hitam tak ada mau salah dah. Kita mai dah makrifah lah. No. Apa tu kena royak benda ni? Supaya nak makrifah. Kalau kita tak bikin dalam masyarakat, makrifah tak dapat. Kita duduk lah kapung, duduk pecah belah, duduk kelahi, duduk hitam dan mau itu gini. Mai dah makrifah dekat. Lakoh mai pan. Ken mai pan. Kau tak beres bak masyarakat. Kena satu api. Mana semua le kapung. Dia mau sakit, kita sakit. Dia mau susah, kita susah. Dia mau lapar, kita kena lapar. Kita kenyek, kena usaha kita kenyek. Baru dapat makrifah. Ni kita kenyek sore, kita tak tengok tak ada monu. Ada pemakai, tak tengok. Tak dapat makrifah. Le kapung tak boleh kelahi langsung. Kena wisah hati. Kena jadi satu ya. Kenapa ni kita tak ada payah dapat makrifah ni? Payah tujuan ni. Agak senang mudah. Tapi payah. Payah sini. Payah kita ni perak lepekah wi satu. Amal kita demo wi hati so ya. Tak boleh. Baik tu kena jaga tu. Allah nak jaga. Nak jaga mana? Tidak tak dapat makrifah. Tapi tu Nabi buat banding semacam Rasulullah semacam gigi sisi. Gigi sisi. Macam tu pagar tu. Hadis tu jangan tahu lah tu. Mana Rasulullah tu kena sama semacam gigi sisi. Sama. Semakan. Walau mu raja, walau mu jadi nayuk, walau mu jadi pultang, walau mu tak nebel, dengan genah tu kena sama tinggi. Kata aku jadi lebih hitam dan mu rendah. Tak boleh. Kena kita genah dia nama lagi. Tu nak makrifah. Lepas tu dah kita ngaji makrifah, kena ngaji ni. Dia tak boleh makrifah. Baik tu dia duduk menaya tahu daga tu. Menaya dengan malaikat. Tu kemah. Aduh. Pasrah kita tak padu semua kan. Le kapung kita tak padu lah. So kita demo tu susah lah nak. Demo di lah tak padu. Tak boleh. Tu. Dia nak satu hati sungguh. InsyaAllah tak apa. Tapi dah boleh makrifah jadi tu. Kita pehepak, kita tengok demo saya bahasa kasih saya, bahasa mesra. Satu hati. Satu hati. Satu buat, satu kerja. Itu sampai insya-Allah baru dapat makrifah. Allah. Tak sahabat duduk lah no. Tak sahabat sama sahabat dulu kan duduk belah no lah tu lah. Tu lagi berjalan, lagi menjelajahi langit bumi bukan senang. Ni kena beres habis. Kena beres habis. Allah Akbar. Allah Akbar.
Habis. Dan ini bermakna ini kata dapat menguasai, dapat menjelami sendiri dak alam ilmu gaib. Lepas tu dia tu dapat menjelajahi, dapat terlajak, dapat pan panggil seluruh alam maya, 7 langit dan bumi, dan terus ke alam lagi dah. Allah, Masya Allah, dapat pulang dari okap untuk menjelajahi di alam lain, termasuk alam barzah, surga neraka, arah ke si SWT. Ini bermakna mereka yang mencapai, yang mendapat ini ni, mendapat alam gaib sana tu, dapat jalan tawasul ni, dapat meneruka, dapat membukakan semua alam yang jauh sekali, terkeluar dari garisan tahap fikiran manusia. Mana terkeluar manusia fikir tak apa, khidmat itu, oi, orang nak siapa sini, orang nak gani, ganalah tu, gana pahag ni. Jadi tengok benda harap fikir tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah. Artinya barang siapa yang bertakwa pada Allah. Sebut takwa tu luah je. Mana patuh Tuhan. Nak cara dia. Dia Allah mengadakan baginya, bagi siapa tu jalan keluar. Apa hamba jin juga ni, fak ni juga ni. Hak ni gigi bomo, hak ni gigi makrifah, ayat tullah ya. Lagi belakang. Dia ayat Quran dah hadis tu dia boleh guna boleh, bukan guna semaya saja dah. Boleh guna wak kapal terbang ayat Quran ke. Sang kerambin jamiklah Quran. Wak motor air jamiklah Quran. Wak kelon dua-dua can, ambillah Quran. Wak kaniksa, ambillah Quran hadis. Quran boleh guna apa? Allah. Kita tak tahu kan. Ayat ni nama japiah tu jin bakar macam ayat ni Muhammad Taqilah ni. Terbakar ayat Sibudina bagi. Ni ayat Sibudina. Dia ada sebab dia, sebab apa panggil Sibudina, ada sebab dia. Sebab panggil Sibudina tu ada satu hari. Dia mau naik perahu. Belayar naik perahu laut. Tiba-tiba bunyi suara mari. Siapa-siapa tahu laut duit Sibudina, aku nak hajar ayat. Sibudina duit buat ngemah. Tuangga tu mah, duit tu mah. Sebanyak duit dinar. Kalau dirham tu mata duit tu perak. Dinar duit mah 1000. Siapa dah tahu, aku nak hajar ayat. Lepas tu dengar habis dah paru tu. Kawan ni ada 1000 dinar tak main. Tahu kau dia aku nak. Main tamun gila bodohnya. Duit 1000 dinar tahu dia aku lagi. Aku nak anu. Aku tak sayang ni. Allahu akbar. Halau. Apa aja? Ajak ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la tasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Innallaha baligh amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jangan dah boleh tak berhadu, jangan saya. Bawa perahu tengah pergi, ribut mari. Balik perahu. Tadi ribut. Pecah perahu. Maka kawasan ni hok baca mata kelas tu boleh papai keping. Dia orang balik tahu mati habis. Dia kena tahu dia nyu dia naik tah bukit, tah pula. Naik tah pula. Nak pergi pas tu. Pergi jumpa woi tino janguk. Tu. Pergi jumpa tah pula tu malu. Woi tino janguk. Putih janguk Tanya, apa mu duduk sini? Saya tanya. Dia kata, jin ambil dia nak buat bini. Lepas tu aku tak ambil. Ambil daya dia. Dia ni anak raja dia kata. Anak raja dia ni.
Haji ambil buat lari nak buat bini aku tak ambil. Lepas tu bangun kali dia mari daya aku. Haji selai dia tak karut juga. Seperti haji selai dia tak karut lah. Haji kapir dia tak kira. Lepas tu aku tak ambil. Tak gini. Mu kena susuk-nusuk panut. Tagi mari ni. Tak apa aku tak takut. Tak mari lah. Mari keluar. Mari. Dia baca ni. Baca apa? Oh, terbakar pun jadi abu. Bawa kapak tak gini. Be. Panggil be. Tempat jin tahu mata banyak dengan mah ikut nok. Jin milik daya dia dengan mah dengan mata dia tak say, aku tak say bak laki ngemu. Buat gemah, tak ambil. Dia mata tak betul situ. Kita kata, wow. Dengan mah apa je ambil habis ni? Dengan 1000 dinar tu balasnya mana tu? Banyak. Nak pahit ni bayar ni. Pahit aja nak gajar ni. Lepas tu? Apa tu boleh ngamah apa karak boleh bekas buat klik. Lepas tu nampak perawi lama. Orang mari. Dia hantar klik gajar. Gajar cari lama mana dah tak temu. Anak irai. Sultan nikah dua tu. Masya Allah. Nikah nak gajar lagi. Boleh mah lagi. Boleh mata lagi. Dengan 1000 dinar mana banyak. Apa tu tak boleh saya maklum buat sejai. Maklum ni buat 200,000 insyaAllah. Tu. Tu harga lain. Wa ma anfa'tum min syai' fayuklifu. Dan bagi kamu belanja tu harga lain tu haroyak tu. Allah akbar. Tak 1000 dinar tu harga apa? Boleh anak raja lagi, nikah anak raja lagi. Boleh mah lagi, perak mata lagi. 1000 dinar tu. 1000 dinar tu patut harga dia. Tu haroyak kita buat amal tu. Tu malah Quran kisah tu, la Quran tu. Ni kok sejik lah batil lalu tu 20 ambil 19 klik tau sekok ya. Rawi lah 20 kok tu. Enggak. Dia ada sekok tu kali dia tak. Dia wi 20. Ambil klik 19. Tu dekat sekok. Tu tu panggil ayat 1000 dinar. Sebab tu dok mai royan apa? Dia ada timah sipai kaya kan. Sebab tu mai royan dah ni mai royan ni. Dia tahu jarah pawak sak. Dia pok ni ada pawak sak ke? Dia tengok pak. Wak royan main. Wak gitu wak gini. Ya ada timah sipai mai royan kata. Tapi royan hal tu tak ada harai tengok bet tu deh. Harai bet lain. Royan bahasa bakit sawah. Tu harai. Aku bet sejarah, bet pawak sak. Itu tak apa, tengoklah. Maka tu kita tanya pakai borong, pakai tali. Dia katuk. Kopi bang lah. Lakuk-lakuk ke galik mana tu ya. Gitu. Sampai tu dia mana katuk tu. Galik memang kamu tengok tu hati dia mana katuk. Maka ayat ni boleh buat bakar jin ni. Bakar jin, bakar hatu, bakar. Ngalau jadi habu tak ni ayat 1000 dinar. Sebab tu ayat 10 dinar. Kerana dia mau tu tahu 1000 dinar dalam laut ni. Wow. Bah kita tahu sejik ya. Tak sejik. InsyaAllah wak banyaklah. Sejik tu wak banyak. Esok nak naik sejik nak kau ni akau ke. Sejik jadi kapal esok belum Kalau kita buat 1,000 lagi saya kan nak nakah. Naik sejik suruh pergi lapah nakah. Tak saya. Dua tanah sebelah apa nak buat sejik. Kata boleh gila. Mula kata gila. Kita nak hantar pergi sana. Kita hafalah kita berkah kita. Itu pun. Esok kita sesal pula gembah kepala ni. Tu nak ayat Quran boleh guna belaka. Boleh buat bakar hatu, lepas tu boleh buat makrifah ni juga. Ni makrifah ni. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia Allah akan mengadakan baginya bagi siapa jalan keluar, yakni alam lain.
Ayat kau ni juga. Pak Marifah ayat ni juga. Anu ayat ni juga. Ayat tu lah ya. Dia pandai, kita tak pandai. Tak pandai situ. Alhamdulillah. Di samping itu, orang yang mencapai ke peringkat ini ni, ke peringkat tawasul ni. Dia dapat peringkat tawasul ni. Disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang mati sebelum mati. Sabda Rasulullah SAW, al-mautu qabla al-mauti. Artinya matikan diri kamu sebelum kamu mati. Al-mautu qabla al-maut. Tengah hadis. Mutu qabla an tamut. Tengah hadis juga tu. Hendaklah kamu mati belum pada mati. Nabi kata banyak baik. Kali ni Nabi kata baik ni, kali tu Nabi kata baik tu. Sampai tu hadis jadi semeh-semeh. Inilah pani. Dan Nabi kata bagi kita ayat bahri. Kecek-kecek demo ni kau dah ni, bawa kecek demo ni. Baik ni pula. Kecek mengesut ular je. Kita halih tu. Kecek demo ni, bawa kau dah ni, kecek demo ni, kau dah ni. Jadi dia. Bawa buka otak kita. Dia ngaji so jangan. Dia so kat tu ayat tu. Tak tu buka akal kita. Akal kita mai per, mai kuang, mai lek, mai sung, mai klai. Kita kena dalam, kena tinggi, kena luas, kena jauh. Bukan dapat makrifah kena mau tudang le. Tak suka. Gitu. Tu Nabi mati belum mati. Mana? Mati perasa Maksud mati perasa Mereka yang telah mencapai ke peringkat ini, peringkat jalan tawasul ni, cara tawasul ni adalah mereka yang telah berjaya Allah di jalan hakiki dan makrifah dengan Allah. Dia berjaya dah ni. Jangan lakoh ke sampai ke arah ke sini Allah. Bukan Nabi sajalah Isra' Mi'raj. Umat boleh juga Isra' Mi'raj. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna misla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jiwa mereka, hati mereka sering tenang. Hati tenang. Di samping Tuhannya Allah. Senang duduk dengan Allah. Di samping di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Semasa hidupnya di dunia ini Allah. Jadi duduk dengan dia tu duduk dengan Allah. Jalan dengan Allah, makan dengan Allah, kahwin dengan Allah, buat kerja dengan Allah, tidur dengan Allah, masuk jamai dengan Allah, pergi sejid dengan Allah, menega dengan Allah, makan dengan Allah, minum dengan Allah, kecek dengan Allah. Itu di samping Tuhannya semasa hidupnya di dunia ni. Alhamdulillah. Amen. Dan juga di alam akhirat nanti insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Allah, alhamdulillah. Dunia duduk dengan Allah, akhirat duduk dengan Allah. Alhamdulillah, duduk dengan Allah dah. Ana jali suman zakarani, tu kata. Ana jali suman zakarani. Aku duduk sekali mereka yang sebutkan aku. Siapa sebut aku duduk kali dalam tu. Siapa ada ingat pada aku duduk kali dalam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka adalah termasuk di kalangan manusia yang baik dan dapat beruntunglah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah ilmu agama Islam kita. Sebab tu kena mengaji ilmu makrifah soal lagi. Kalau kita tak ngaji ilmu makrifah mai mi oka, tidak ada sing dedi. Tak boleh ngaji bekau sudah tahu jangan dia jangan main dai makrifah. Begitu tak boleh benda molek. Tak boleh benda elok, tak boleh benda bagus. Kerana kita tak duduk dengan toke. Duduk dengan naina. Menganggap di naina apa. Ada kau kita hok molek. Naina kita jual murah. Pamik kita. Mik naina lagi toke lagi kita. Kita ke pau ya. Kita baru kita rapat dengan toke. Itu insya-Allah.
insya-Allah. Habis semua qala ilmu syahadah. Wallahu a'lam ilmuhu atam.